betul kau boleh buat korban kepada si mati. Saya baca lagi sekali fatwa Jabatan Mufti Mesir. Jabatan Mufti Mesir. Dan sebenarnya sudah pun keluar fatwa daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang juga mengharuskan kita buat korban kepada si mati walaupun tanpa wasiat. No? Jabatan Mufti Mesir, dia juga mengeluarkan persoalan ni sebab memang dalam pandangan mazhab Syafi'i dalam qaul muktamadnya tidak sah kita buat korban kepada si mati tanpa wasiat. Tetapi inilah yang menyebabkan kebanyakan daripada anak-anak kita, mereka tak akan buat korban kepada mak pak dia. Kerana itu adalah tidak sah, tak jadi korban. No, apa kata jadi sedekah biasa aja. Jadi akhirnya siapa tak buat? Ada orang buat, beberapa orang buat, tambah pula hukum. Dia keluar pula hukum dalam mazhab Syafi'i. Siapa buat korban kepada orang mati, mak pak dia wasiat, dia tidak boleh mengambil apapun daripada sembelihan korban itu, bahagian korban itu. Tak boleh, dia kena sedekah semua. Dia bukan boleh makan. Jadi lagi tak buat. Tuan-tuan dengar. Ibadat korban bagi si mati adalah disyariatkan menurut pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama kata buat korban kepada si mati ini disyariatkan. Daripada segi asal hukumnya. Kerana buat korban kepada si mati itu termasuk dalam bentuk sedekah, dan sedekah bagi si mati adalah dibenarkan tanpa sebarang khilaf, yakni perbezaan pendapat. Dan si mati amat memerlukan pahala dan ganjaran tersebut. Mak pak kita duk tunggu pahala di sana. Pendapat yang membolehkan ibadat korban untuk si mati secara sukarela, mana maksudnya tanpa wasiat dan sebagainya, adalah pendapat jumhur majoriti ulama daripada kalangan mazhab Hanafi dan Hambali. Jumhur Hanafi Hambali memang membenarkan tak ada wasiat, tak ada nazar wakaf, tak ada masalah. Boleh. Ya, pendapat ini yang kata boleh ini sebenarnya juga telah disokong oleh Imam Abul Hasan Al-Abadi, Imam An-Nawawi dan juga Al-Khatib Asy-Syarbini daripada kalangan mazhab Syafi'i. Maknanya di sebalik pandangan yang disebut muktamad, qaul muktamad mazhab Syafi'i tadi yang kita tak sah tu, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mengharuskan, makna yang membolehkan kita buat korban untuk si mati, makna mak pak kita yang dah mati. Malah sebahagian ulama menganggapnya, yakni buat korban kepada si mati, lebih utama daripada sedekah untuk si mati. Faham? Kita sedekah untuk si mati, maka kita buat korban untuk si mati itu lebih afdal.